Pegawai pengurusan tertinggi yang direhatkan serta-merta susulan tuduhan salah laku dipercayai dari Kementerian Komunikasi. Seorang pemerhati mendakwa pegawai berkenaan difahamkan menjawat antara jawatan tertinggi di bawah Kementerian Datuk Fahmi Fadzil. Tindakan drastik itu diambil selepas aduan rasmi diterima sekaligus mendorong Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengarahkan pegawai terbabit digantung tugas bagi membolehkan siasatan dijalankan segera tanpa sebarang gangguan. Samsul Azri dalam kenyataan mengesahkan tindakan merehatkan seorang pegawai pengurusan tertinggi di sebuah kementerian adalah bagi memberi laluan kepada siasatan dalaman. Menurut beliau, sekiranya pegawai terbabit didapati bersalah, tindakan tata tertib akan diambil mengikut peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Syamsul Azri turut menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk pelanggaran tata kelola atau salah laku melibatkan penjawat awam, terutama dalam kalangan pegawai kanan. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai mencemarkan integriti perkhidmatan awam, terutama mereka yang memegang jawatan kanan. Terdahulu tersebar klip video berdurasi 11 saat di media sosial mendakwa seorang ketua setiausaha KSU sebuah kementerian ditahan pihak berkuasa agama kerana disyaki terbabit dengan perbuatan khalwat ketika berada di Kota Kinabalu, Sabah. Difahamkan siasatan awal sedang dijalankan bahagian integriti dan tata tertib kementerian terbabit sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan lanjut.